Nabi SAW sendiri pun dia tidak ambil benda-benda lagu tu untuk peribadi dia. Tidak. Tidak gitu. Tak apalah. Hak ni Imam Nawawi sebut, dia kata lagu tu lah kita rekah lah, ambil isi dia. Lagu ni lah keadaan Nabi SAW dan sahabat-sahabat besarnya. Mereka sederhana dan terlalu sedikit mengambil dunia. Mereka selalu mengalami kelaparan, kesempitan dalam hidup. Ada kalanya begitu. Setengah-setengah orang mendakwa, ini kata Imam Nawawi, bahawa ini semua berlaku sebelum orang Islam ni kuat, dan sebelum berlaku penaklukan terhadap negeri-negeri. Sebab kalau lepas pada tu kaya. Ini sebelum tu. Ini kata dia, dia mengikut Imam Nawawi, dia kata ini dakwaan yang tak betul, kata dia. Sebab apa? Perawi hadis ini Abu Hurairah. Sedia dimaklumi, kata dia, Abu Hurairah ni Islam dia selepas daripada pembukaan ataupun penaklukan Khaybar. Khaybar ni pada tahun yang ke-7. Baik, kalau orang kata, Imam Nawawi timbulkan selalu kemusykilan, kalau orang kata tidak semesti kalau dia ni perawi hadis ini, maka bermakna peristiwa ni berlaku semasa dia tu ada ataupun selepas dia masuk Islam. Tidak mesti. Boleh jadi dia riwayat cerita hak dulu. Orang kata gitu. Boleh jadi dia dengar daripada Nabi SAW, kalau kemudian selepas dia masuk Islam Nabi royak, ataupun daripada orang lain, boleh jadi. Maka jawapan dia, kata Imam Nawawi, ini bercanggah dengan hak zahir. Tak perlu kita kata begitu. Bahkan hak betulnya tidak gitu. Sebab kita royak tadilah, kata dia, bahawa Rasulullah SAW ni dia bertukar-tukar keadaan dia tu tidak tetap. Kadang-kadang dia kaya, senang, pitih banyak. Sementara pada tu dia susah pula, tak ada pula. Begitulah keadaannya sampai mati. Fataratan yusir wa taratan yanfadu ma indahu. Ada kalanya dia senang, ada kalanya ada pada dia tu tak ada. Tak ada. Ini semua tersebut di dalam kitab-kitab sahih. Dalam hak ni daripada Abi Hurairah. Hak tempat lain pula, dia kata Rasulullah SAW kharaja minad dunya wa lam yashba' min khubz asy-sya'ir. Rasulullah SAW mati dalam keadaan dia tidak pernah kenyang, walaupun makan roti Bali. Roti daripada tepung Bali ni, maknanya roti tak molek lah, roti murah. Kalau masa tu ni pun Bali tu lebih murah, kalau nak banding dengan gandum biasa ni. Dan Aisyah berkata, ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam منذ قدم المدينة من طعام 3 ليال تباعا hatta qubida. Tidak pernah keluarga Rasulullah ni kenyang semenjak dia datang ke Madinah. Kenyang makan 3 malam berturut-turut, 3 hari berturut-turut tak pernah. Itu cerita dia sampai dia matilah. Begitulah keadaan. Dan seperti kita semua maklum kan, Rasulullah SAW mati dalam keadaan baju besi dia digadai pada seorang Yahudi untuk mendapat tepung Bali. Tepung Bali. Dia berhutang hak tu untuk ahli keluarga dia dan lain-lain lah, hak maklum, kata dia. Maka ini semua menunjukkan Nabi SAW tu ada ketikanya dia susah, senang. Selepas pada tu, thumma ba'da qalil, tak lama lepas pada tu dia jadi susah pula, tak ada dah hak ada pada dia. Sebab apa? Dia kata li ikhrajihi fi ta'atillah min wujuhil bir wa itharil muhtajin wa dhiyafati at-tariqin wa tajhiz as-saraya wa ghairi dhalik. Ini sebabnya Nabi SAW dia buat kebajikan banyak. Dia buat kebajikan dan dia mengutamakan orang-orang yang memerlukan. Dia sentiasa ambil berat rakyat dia, sahabat-sahabat dia, ambil berat. Dan kalau orang-orang yang mari daripada luar, tetamu-tetamu, dia layan tetamu tu sungguh-sungguh. Begitu juga dia menyiapkan bala tentera untuk pergi ke mana-mana. Nombor 1 sekali hak dia keluar hak dia sebelum orang lain-lain, sebelum dia bagi galakkan kepada orang lain, dia tu sendiri dan lain-lain lagi. Dengan cara lagu ni, hak itulah tak lekat pitih tu. Kita kata pitih, kalau pitih tak lekat pitih. Lagu itulah. Demikian juga
pribadi dua orang sahabatnya itu. Bahkan kebanyakan sahabat-sahabat Nabi SAW lagu itulah keadaannya. Orang-orang hak senang dari kalangan Muhajirin dan Ansar, walaupun dia ni baik sangat dengan Nabi SAW, mulia sangat, mereka itu kepada Nabi SAW, kalau apa-apa yang berharga yang ada pada dia tu nak berilah kepada Nabi. Tapi kadang-kadang mereka tak tahu. Kadang-kadang mereka tak tahu hajat Nabi. Saya tak tahu. Sebab mari baru ada putih banyak nampak. Ya kan mak kau takkanlah sebanyak tu habis dah. Takkanlah sebanyak tu habis dah. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu habis dah apa ni ada pada Rasulullah makanan. Dengan sebab Rasulullah mengutamakan orang lain. Dia tidak tahu. Adapun orang yang tahu Nabi ni dalam keadaan sempit, seperti mana yang berlaku kepada dua orang sahabat dia. Dan sahabat-sahabat tak tahu keadaan ni. Kalau dia tahu, dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dia cepat-cepat. Gitulah masing-masing. Tapi Rasulullah SAW ni, dia perangai dia ni, dia tidak tunjuk kesusahan dia. Ni dalam Quran sebut, di sahabat-sahabat lain pula begitu juga. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang hak jahil kamak ke, mereka tu senang kaya. Pasal apa? Sekat sifat dia tu, dia cukup jaga diri dia, kehormatan diri dia tu. Tidak nampak susah, walaupun susah. Dalam keadaan senyum, sama suka, buat kerja serupa jadi macam gitu. Nabi SAW tak boleh nampak tu. Pasal apa? Dia tak sebui orang lain susah, susah hati. Biar dia menanggung kesusahan itu. Biar dia menanggung kesusahan itu. Kalau tahu sahabat ni, supaya Abu Talhah, bila dia dengar suara Rasulullah SAW, dalam hadis kita baca baru ni akan datang ni, hadis yang kedua, yang ketiga, dia kata aku tahu dengar suara tu dia ni lapar benar. Cepat-cepat dia balik jumpa dengan isteri dia, royak dengan. Itu kalau tahu. Lagu itulah keadaan sahabat. Begitu juga hadis Jabir, yang hadis yang kedua dalam bab ni, lagu tu juga cerita dia. Hadis Abu Shu'aib Al-Ansari dalam bab sebelum pada ni, ajak Nabi jamu Nabi SAW, itu pun lagu tu juga. Sebab dia tahu, tengok muka Nabi tu dia nampak lapar, cepat-cepat dia balik, sediakan makanan dan lain-lain. Ini banyak tersebut di dalam hadis-hadis, memang banyak. Ini yang Imam Nawawi sebut. Begitu juga sama-sama mereka tu, mereka mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Yu'thiruna ba'dhum ba'dha. Yu'thiruna, inilah dia sebut dalam Quran, sebut yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka sangat-sangat memerlukan kepada sesuatu tu. Dan Allah SWT berfirman, ruhama'u bainahum. Itu sifat-sifat sahabat. Itu sebab jadi tak tahu. Abu Bakar dan Umar pun lagu tu juga. Tapi ada ketikanya dia apabila susah, lapar tu, mana kadang tak boleh duduk lah. Nak rakyat sini, pengajaran daripada sini, Nabi SAW, sahabat besar lagu mana pun, dia ada terkesan juga dengan benda-benda ni. Lapar tu jadi tak tenang juga. Jadi tubik, ambil angin luar. Keadaan tu, mana gelisah. Dalam keadaan ni, kalau nak buat ibadat, kalau nak agak apa pun tidak boleh. Itulah yang Imam Nawawi sebut pula di sini. Menyebabkan jadi mereka itu tidak boleh nak tumpukan perhatian sepenuhnya kepada ibadat. Dan untuk mendapat kelazatan ibadat itu, mestilah dia kena berusaha untuk menghilangkan yang mengganggu, iaitu lapar, dengan cari keluar untuk cari sesuatu yang harus. Nabi SAW sendiri melarang daripada sembahyang dalam keadaan seseorang itu tertekan nak buang air. Dia larang. Begitu juga Nabi SAW larang sembahyang
dalam keadaan nok sangat, teringin sangat kepada makanan